ingin membentangkan tentang hasil produk iaitu bekas pensel. Nama saya Nur Aini Jiha binti Zaid Iskandar, nombor metik saya I24107546. Nama saya Nur Syahadat binti Sri Khalil, I23207130. Nama saya Aina Najah binti Afizin, nombor metik I24107525. Nama saya Nur Syahrini Akilah binti Samsul Nizam, nombor matrik I24107532. Nama saya Nur Hamisa binti Muhammad Razlan, nombor matrik I23207125. Pensel bersimpah lah. Nampaknya kita ada bekas pensel. Jadinya kita perlu masukkan dalam bekas pensel ni. Kan dah nampak ada 4 bekas pensel ni yang cantik-cantik dan tersusun. So, anda tak perlu rasa stres apa semua kan. Jadinya bila masukkan dekat dalam bekas pensel ni, jadi lebih teratur dan senang diambil. Itu saja, sekian daripada saya. Latar belakang logo syarikat menunjukkan sebuah bekas pensel berbentuk cawan yang mengandungi pensel, pen dan alat tulis lain sebagai simbol kekemasan, kreativiti dan organisasi. Reka bentuk yang moden dan kemas melambangkan imej syarikat yang profesional serta menghasilkan produk berkualiti untuk kegunaan pelajar dan pejabat. Sebenarnya, bekas pensel ini dihasilkan daripada bahan mineral terpakai. Melalui cara ini, kita dapat menggalakkan amalan kita semula dan dapat menyebabkan kos pembelian bekas pensel untuk kanak-kanak. Dan akhir sekali, ia juga dapat menggalakkan kanak-kanak tu menjadi lebih kreatif dan bahan yang terbuang tu dapat menjadi lebih berguna. Sebenarnya adalah kelebihan bekas pensel. Yang pertama adalah ianya dapat memberi motivasi dan meningkatkan minat belajar kanak-kanak. Yang kedua, mesra alam sebab kita guna produk bahan alam sekitar iaitu batang aiskrim, botol plastik. Yang ketiga, ianya mudah dibawa untuk kanak-kanak. Dan akhir sekali adalah ia boleh menyusun alat tulis dengan rapi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kelemahan bekas pensel ini adalah bekas pensel ini mudah kotor dan cepat rosak. Saiznya terhad kalau dapat yang bekas pensel yang kecil. Kurang tahan lama jika harganya murah dan berbahaya jika menggunakan bahan yang negatif. Produk yang kami hasilkan ni bekas pensel yang mana diperbuat daripada botol air mineral iaitu mesra alam, dan botol-botol ni juga dihias menggunakan batang aiskrim, kain felt, straw yang mana boleh diguna pakai untuk kanak-kanak juga lah. Jadi kos perbelanjaan bagi setiap unit ni adalah sebanyak RM72. Okay, anggaran perbelanjaan bagi bahan dan kos satu unit ni adalah sebanyak kain felt ni kita gunakan satu pack iaitu bersamaan dengan RM20. Kalau untuk batang aiskrim ni pula adalah sebanyak RM3 satu pack juga. Dan kami buat benda ni sebanyak 10 produk yang mana anggaran kos ni adalah sebanyak RM30. Dan juga bunga hiasan ni adalah sebanyak RM3. Kertas warna yang digunakan adalah sebanyak RM4. Dan straw yang digunakan satu pack iaitu RM3. Kawat ni yang digunakan sebanyak satu pack juga adalah RM3. Dan gam dan juga alatan lain yang digunakan adalah sebanyak RM6. Kesemua sekali produk yang kami hasilkan adalah sebanyak 10 unit dan modal keseluruhan yang kami gunakan adalah sebanyak RM72. Harga jualan seunit yang kami tetapkan adalah sebanyak RM15 dan jika RM10 itu terjual, 10 unit itu terjual, maka kami akan mendapat keuntungan sebanyak RM150.
Jadi jumlah keuntungan yang akan kami perolehi adalah sebanyak RM78. Okay, terima kasih.